Lebih 500 penduduk daripada 4 kampung terkepung selepas jambatan dan laluan utama untuk keluar dari penempatan mereka ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan sejak 12.30 malam 25 November. 4 kampung berkenaan ialah Kampung Mia, Kampung Tanjung Kala, Sungai Tasan dan Ladang Kuala Pertang. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Mukim Kuala Pertang Adnan Mat Yassin berkata, hujan mulai turun jam 5 petang pada 25 November sebelum makin lebat menjelang waktu tengah malam menyebabkan paras air sungai naik mendadak. Menurutnya, sehingga pagi ini keadaan di Kuala Krai masih lagi hujan lebat. Paras air sungai juga menunjukkan tren meningkat dan kebanyakan penduduk sudah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS berdekatan. Sementara itu, Tok Siap Masjid Mukim Cenulang Muhammad Adnan Mat Hussein berkata, hujan lebat di daerah berkenaan turut menyebabkan tingkat bawah masjid ditenggelami banjir lebih 3 meter.